konflik adik-beradik kenapa Allah rakamkan dalam Quran? Sebab Allah nak bagi tahu sangat normal bila kita ada konflik adik-beradik. Dan konflik adik-beradik ni Nabi Yusuf ni bukan kisah mula-mula nak cerita ada konflik adik-beradik. Sebab konflik adik-beradik ni bermula awal lagi. Awal sejak bila? Awal sejak Qabil dan Habil, anak Nabi Adam AS. Itu permulaan konflik adik-beradik berlaku. Betul tak? Kita ingat kan kisah tu? Tuan-tuan, di awal kisah penceritaan manusia dekat dunia pun Allah dah rakamkan pasal konflik adik-beradik. Sampai pada Nabi Yusuf punya cerita pun ada kisah konflik adik-beradik. Nak bagi tahu apa kat kita? Nak bagi tahu it's okay kalau ada konflik adik-beradik. Jangan terasa terpaling tersakiti dan teruji bila kita ada konflik dan masalah dalam adik-beradik. Nabi Yusuf nak ajar kita yang paling penting adalah macam mana kita nak menguruskan konflik tu.